Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera daripada saya Dr. Siti Hajar binti Muhammad Yusof dari Jawatan Kasih Induk Gaya Hidup Sejahtera bawah Kawasan Flex Uniza. InsyaAllah bersama-sama saya pada hari ini adalah Dr. Nur Faridah binti Makno, salah seorang pensyarah dari Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Uniza. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Dr. Hajar apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okay, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada doktor kerana sudi menerima jemputan daripada kami Jawatan Kasih Induk Gaya Hidup Sejahtera Uniza. Baik, terima kasih di atas jemputan pihak penganjur pada kali ini. Baiklah doktor, insyaAllah pada hari ini kita akan sentuh topik berkaitan dengan fadilat di bulan Zulhijjah. Sebab bulan Zulhijjah bakal tiba beberapa hari lagi, ya, tak lama dah. Jadi hari ini kita nak ajak doktor berkongsi berkaitan dengan fadilat di bulan Zulhijjah. Boleh doktor? Boleh, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Jadi buat semua para penonton di luar sana, ya, dan diri saya sendiri, kita semua sedar bahawa kita telah melalui beberapa fasa lah. Bermula yang paling kita ingat biasanya di bulan Ramadan hari itu, ya, kita telah ditarbiah, telah belajar untuk mentarbiah diri kita untuk memperbaiki dari segi diwajibkan kita ini oleh Allah untuk berpuasa. Jadi kita belajar untuk menahan diri kita, menahan daripada berkata perkara yang tidak baik, menahan daripada makan berlebihan dan sebagainya. Dan kita juga ditarbiah untuk melakukan banyak amalan-amalan sunat. Dan seterusnya kita telah didedahkan pula dengan kelebihan berpuasa di bulan Syawal. Jadi tak boleh lama-lama kita nak makan waktu hari raya itu kita berpuasa pula. Kita berpuasa dengan kita tahu bahawa fadilat berpuasa di bulan Syawal itu ibarat kita berpuasa sepanjang tahun. Dan kini tiba pula di bulan Zulhijjah sekejap je. Jadi banyak kelebihannya doktor di bulan Zulhijjah ni. Saya rasa banyak amalan yang mungkin doktor boleh kongsikan dengan kami, dengan saya dan juga para audiens di luar sana. Apa amalan-amalan yang boleh kita buat sepanjang bulan Zulhijjah ini ataupun di bulan Zulhijjah ini. Boleh doktor kongsikan doktor? Baik, yang pertama-tamanya terima kasih kepada Dr. Hajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam ke atas junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Zulhijjah merupakan salah satu daripada bulan kebesaran dalam Islam, di mana bulan Zulhijjah ini merupakan bulan kesinambungan ibadah kita daripada bulan Ramadan menuju kepada Syawal, kemudiannya kita sampai kepada bulan haji. Bulan Zulhijjah menjadi bulan kebesaran yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat 10 hari awal pada bulan Zulhijjah sebagai antara hari-hari yang paling mulia dalam setahun itu. Di mana bulan Zulhijjah ini khususnya 10 hari terawal itu adalah antara hari yang paling agung dalam Islam. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibn Hibban dan juga riwayat daripada Imam Ahmad berkaitan dengan kelebihan bulan Zulhijjah ini, antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zam indallah wa la uhibbu ilayhi al-amal as-salih wa la uhibbu ilayhi al-amal fihinna min ayyamil 'ashar." Ataupun ada riwayat yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil 'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Dengan maksudnya adalah tidak ada hari-hari yang amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding hari-hari ini, iaitu 10 hari pada awal Zulhijjah. Riwayat juga disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari. Jadi antara yang menjadi penting untuk kita lihat adalah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi peluang keemasan khususnya pada kita semua. Tak kira lah pelajar, staf, komuniti, untuk kita menghidupkan amalan yang membawa kepada kesejahteraan rohani dan juga jasmani sebagaimana yang kita buat pada bulan Ramadan. Jadi antara amalan yang dianjurkan juga termasuklah
puasa sunat yang menjadi keutamaannya disebut secara khusus dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada 9 Zulhijjah. Jadi puasa ini boleh menghapuskan dosa selama setahun yang lalu dan juga yang akan datang. Ini riwayat daripada Muslim. Selain daripada itu, boleh juga kita melakukan zikir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, bertahlil dan juga tasbih berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Maksudnya agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu, sebagaimana jumhur ulama menyebutkan bahawa apa hari-hari tertentu ini disebutkan juga hari ini merupakan 10 awal Zulhijjah. Antaranya lagi kita boleh melakukan salat sunat, boleh membaca Al-Quran, boleh bersedekah, boleh bersilaturahim sesama kita, membina budaya insan, budaya empati sejajar dengan hubungan insaniah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita sesama manusia itu sendiri. Antaranya lagi kita boleh juga melakukan amalan korban bagi mereka yang mampu, yang menunjukkan kepada kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan kita, keprihatinan kita dalam masyarakat. Antara juga kita boleh bermuhasabah diri dan bertaubat, di mana bulan mulia ini, bulan kebesaran ini menjadi detik terbaik untuk kita memperbaharui komitmen kita terhadap nilai akidah yang sahih kita, nilai syakhsiyah yang mulia dan juga pemikiran rasional dalam diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Okey, baik doktor. Terima kasih doktor. Tadi doktor ada kata banyak doktor kongsikan berkaitan amalan-amalan yang boleh kita lakukan di bulan Zulhijjah. Saya tertarik dengan, ialah jika ada orang yang tadi doktor kata yang bagi berkemampuan kan. Contohnya ada sekarang ni yang mungkin jemaah haji kita sebahagiannya yang sedang yang ada di Madinah, yang ada di Mekah. Bagi yang mampu menunaikan haji, mereka pergi menunaikan haji. Bagi yang mampu melaksanakan ibadah korban, mereka melaksanakan ibadah korban. Dan bagi yang mungkin tak mampu, yang mana melibatkan kewangan dan sebagainya, mereka ada kederat sikit, jadi mereka berpuasa. Jadi salah satu amalan yang doktor kongsikan tadi adalah berpuasa. Jadi doktor, boleh tak jika doktor kongsikan bersama saya dan para pendengar di luar sana, apa fadilat berpuasa di bulan Zulhijjah ini? Moga dengan kita ketahui fadilat ini, kita lebih bersemangat untuk berpuasa di bulan Zulhijjah ini. Baik, terima kasih Dr. Hajar. Tadi saya sebutkan bahawa antara perkara yang boleh kita lakukan dalam amalan soleh ini adalah berpuasa. Yang mana puasa sunat dalam 10 hari terawal pada bulan Zulhijjah ini, khususnya hari yang pertama sehingga hari yang ke-9 Zulhijjah ini adalah amalan yang sangat digalakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dilakukan oleh para sahabat serta salafus saleh. Ini berdasarkan kepada ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Muslim, di mana siyamu yaumi Arafah yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah ini menghapuskan dosa setahun yang lalu dan juga yang akan datang. Ada juga disebutkan dalam hadis yang lain yang menyatakan bahawa puasa Zulhijjah ini, wa ma min yaumi afdalu min yaumi Arafah, disebutkan tidak ada hari yang terbaik berbanding hari Arafah. Ada juga hadis yang lain yang menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjah, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari Zulhijjah. Ini riwayat, banyak riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam galakan, kesaan supaya kita mengambil keistimewaan ini pada bulan Zulhijjah ini. Ulama, di antara ulama menyebutkan bahawa antaranya daripada Imam Nawawi dan juga Imam Ibn Hajar dalam menjelaskan beberapa khilaf berkaitan dengan berpuasa ini, juga ada yang menyebutkan bahawa hadis daripada Aisyah, baginda Nabi tidak berpuasa pada bulan Zulhijjah, di mana Imam Nawawi dan juga Imam Ibn Hajar menjelaskan bahawa bukanlah maksud daripada hadis tersebut menunjukkan bahawa Nabi tidak berpuasa langsung. Boleh jadi bahawa Aisyah ini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa ketika itu, dan berkemungkinan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada sebahagian tahun sebelumnya dan tidak pada tahun yang lain disebabkan faktor-faktor keuzuran dan juga faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan. Jadi hadis ini juga tidak menunjukkan bahawa larangan
daripada Nabi SAW. Malahan baginda Nabi SAW menganjurkan kita supaya melakukan amalan-amalan soleh, yang mana amalan soleh ini juga boleh dilakukan dengan kita berpuasa di bulan Zulhijjah ini. Jadi kesimpulannya apa? Puasa pada 1 sehingga 9 Zulhijjah ini adalah sangat digalakkan menjadi sunat muakkad dengan hari Arafah yang paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang antara amalan utama dalam hari-hari ini juga merupakan puasa sunat, terutamanya puasa Arafah pada hari Arafah, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi. Wallahu a'lam. Okey. Satu uraian yang begitu jelas, yang begitu tuntas daripada Dr. Faridah berkaitan dengan kelebihan berpuasa di bulan Zulhijjah. Jadi doktor, saya tertarik untuk mengetahui berkaitan, tadi kita doktor dah kongsikan kepada kita berkaitan dengan amalan-amalan yang boleh dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Seterusnya doktor kongsikan pula kepada kita berkaitan dengan fadilat berpuasa di bulan Zulhijjah. Okay? Jadi seperti yang kita sedia maklum, sebelum ni jika kita melakukan amalan-amalan, misalnya pada bulan Ramadan dulu, kita tarik sikit, bulan Ramadan dulu kita berpuasa, okay? Kita belajar banyak perkara, dari segi fizikal kita, dari segi mentarbiah diri kita menjadi lebih baik. Dan bila kita menunaikan zakat, diwajibkan menunaikan zakat, kita belajar berkongsi rezeki dengan orang yang kurang mampu. Kita belajar membina hubungan silaturahim. Bila kita berkongsi, memberi zakat, berdasarkan melalui zakat, kita belajar pula berkongsi rezeki dengan orang lain. Malah pada bulan Ramadan juga kita menghubungkan silaturahim. Apabila kita ramai pergi ke masjid, di situ kita bina ukhuwah, bina persaudaraan, dan pada bulan Syawal pun kita saling menziarahi. Jadi banyak perkara di situ yang kita dapat belajar daripada bulan Ramadan dan Syawal. Dan kini bulan Zulhijjah, doktor, jika doktor dapat kongsikan kepada kita, apakah kelebihan daripada kita melaksanakan puasa ini, doktor? Kelebihan yang kita dapat dari segi spiritual kita, dari segi kita punya fizikal kita, dan mungkin lebih daripada itu lagi, doktor. Kita melihat di antara keistimewaan yang menjadi kesan daripada amalan-amalan soleh yang kita lakukan ini, di mana bila saya sebutkan tadi bahawa amalan di bulan Zulhijjah ini merupakan kesinambungan daripada bulan Ramadan. Sebelum daripada ini, maksudnya kesannya sangat besar pada diri kita, yang mana amalan yang soleh ini boleh menyumbang kepada kesejahteraan rohani dan juga spiritual kita, sebagaimana galakan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita berpuasa, di mana di sana adanya ibadah eksklusif untuk Allah Subhanahu Wa Taala daripada puasa itu sendiri, sebagaimana disebutkan berkaitan dengan puasa ini dalam hadis Qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dengan maksudnya apa? Setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya sendiri kecuali puasa, di mana ia adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalas ganjaran puasa yang dilakukan oleh anak Adam tersebut, yang dilakukan oleh kita semua. Jadi antaranya lagi apa? Kesungguhan, pengorbanan kita sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Antaranya dilakukan oleh Sa'id bin Jubair yang beribadah secara bersungguh-sungguh dalam 10 hari pada bulan Zulhijjah. Ini juga untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan keinsafan kita, melakukan latihan rohani kita dalam membina kekuatan dalaman, kesabaran dan juga penghayatan nilai syariat Islam itu sendiri. Jadi ini merupakan kesejahteraan rohani, kesejahteraan spiritual kita, dalam kita nak membersihkan hati kita, dalam kita nak mendidik nafsu kita, dalam kita nak mengukuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita membina juga ketenangan dalaman yang hari ini sangat kita perlukan dalam kehidupan seharian kita. Jadi ini dari sudut rohani, dari sudut fizikal. Puasa ini juga kita boleh tengok dalam kajian-kajian hari ini ditunjukkan bahawa dengan puasa itu boleh kita membantu mengawal berat badan kita, boleh membantu untuk mengawal gula dalam darah, tekanan, memberikan ruang kepada sistem penghadaman kita untuk rehat dan juga detoksifikasi. Ini maksud menunjukkan apa? Kesejahteraan yang menyeluruh antara roh dan juga jasad yang menjadi seimbang. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih doktor. Satu kupasan yang saya rasa sangat menarik kita dapat lihat oleh Dr. Nur Faridah kita, iaitu dari segi aspek spiritual dan juga dari segi aspek
kesejahteraan, kesihatan kita, fizikal kita. Dan doktor, kita ni kadang-kadang kita waktu puasa doktor, kita jaga makan. Bila buka puasa tu, lepas habis je katakanlah kita puasa kan. Bila dah habis waktu puasa tu, kita dah puasa, kita makan tak ingat dunia doktor. Betul. Kan? Jadi macam mana tu doktor? Apa harapan doktor kepada semua pendengar di luar sana sempena bulan Zulhijjah ini, yang penuh barakah ini? Apa agaknya yang mereka boleh ambil manfaat dan juga yang boleh mereka amalkan dengan, ialah kita harap menjadi satu benda yang boleh mereka praktiskan lah walaupun dah habis bulan Zulhijjah itu sendiri. Untuk harapan saya, sebagaimana bila kita tahu bahawa bulan Zulhijjah ni antara bulan mulia dalam Islam, bulan yang barakah, bulan yang istimewa, bulan yang galakan untuk kita beribadah, beramal soleh. Jadi harapan saya, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk kita menghidupkan Zulhijjah sebagaimana kita menghidupkan sebulan bulan Ramadan dan seterusnya berkesinambungan daripada itu kita menghidupkan pada bulan Syawal. Dan mudah-mudahan kita boleh gunakan masa ini untuk apa? Untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita memperbaiki hubungan kita sesama manusia, sesama insan, dan untuk kita memperbanyakkan ibadah walaupun dengan kita melakukan hanya amalan yang kecil tetapi kita lakukan dengan ikhlas dan juga kita lakukan dengan istiqamah. Jadi bagi warga Uniza sendiri, mudah-mudahan semoga amalan ini menjadi asas dalam kita membentuk kita ini sebagai warga yang berilmu, warga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan warga yang bermanfaat untuk semua. Marilah kita semua menjadi hamba Allah yang benar-benar menghargai waktu kebesaran, waktu yang mulia ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr wa layalin ashr. Maksudnya demi fajar dan malam-malam yang 10. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sungguh yang dapat kita ambil daripada ulasan Dr. Faridah pada hari ini. Jadi berdasarkan semua Dr. Faridah kongsikan kepada kita, kita dapat faham bahawa berteraskan kepada ilmu yang sahih, dengan adanya ilmu barulah kita boleh beramal. Jadi bila kita beramal barulah kita boleh mencapai qalbun salim, dan juga bukan sahaja qalbun salim. Bila qalbun salim maka insya-Allah semua sejahtera. Jadi boleh kita mengamalkan gaya hidup yang sejahtera. Bertepatan juga, ini bertepatan dengan apa yang dibawa oleh gagasan Flex. Jadi saya ini bawah Jatuh Kasih Induk Gaya Hidup Sejahtera. Jadi saya kena promote jugalah Flex ni. Jadi apa dia yang Flex tekankan, iaitu akidah yang sahih, pemikiran yang sahih atau saintifik, sahsiah yang mulia, dan juga budaya kerja profesional. Jadi mudah-mudahan dengan semua yang kita pelajari, kita tahu ini dapat membawa manfaat kepada kita dan juga dapat manfaat kepada orang lain. Dan terima kasih Dr. Faridah kerana berkongsi banyak benda, banyak input yang kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan insya-Allah semoga ada rezeki kita berjumpa lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Semoga manfaat untuk semua. Okey. Itu saja kot ya. Jadi insya-Allah ada rezeki kita berjumpa lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.